Ayah, kalau ni boleh? Tempat cas dia dah cabut. Meh, sini. Meh, ayo tengok. Hidupkan solder iron kejap. Screwdriver. Pakai yang kecil ni lah. Okey. Apa-apa hal nak repair barang elektronik ni kena buka. Saya nak tengok kat mana yang problem tu. Dia kata tempat cas tu dah rosak. Okey, tengok. Dia punya micro USB port dia dah tercabut. Ini kira consider boleh selamatkan lagi. Yang penting kita kena ada. Sekejap, saya buka kat kain saya ni, saya jumpa ni. Ini adalah female USB Type-C. Saya tak nak pakai micro USB, tak best. Kita pakai USB Type-C senang. Dia ada positif negatif, tapi kat mana kita nak lekatkan ni? Saya tak tahu, jadi saya pergi ke Google cari micro USB pin out. Kalau sebelum ni USB Type-C, kena cari yang sama. Dari rujukan tadi, saya boleh nampak tepi dia connect ni adalah ground. Ground tu negatif lah. Untuk positif, dia dekat pin nombor 1 yang besar ni. Ni semua tu area pin nombor 1. Jadi sekarang tahulah, ini terminal positif dan ke atas ni semua adalah negatif. Saya adjust wire female USB Type-C ni bagi cun, potong sikit yang negatif. Lepas tu stripkan dia sikit je hujung, sebab kita nak connect dekat kita punya board. Okay, kita pre-solder dekat wire dan juga board. Ni dua-dua wire positif dan negatif. Dan dekat board ni pun sama. Okay, alright. So kita sambungkan je positif, negatif. Senang kan? Sekarang tinggal kita nak pasang balik dia punya board. Okay, dia punya penutup casing dia cantik. Masukkan bateri. Okay, sekarang dah boleh charge macam biasa lah, guna power bank ke apa. Cuma wire ni terkeluar lah. Ini kalau tarik-tarik ni putus ni. Jadi saya ingat saya nak gam je dekat dia punya body ni. Pakai super glue kat atas ni. Saya bengkok sikit bagi senang terkeluar. Nah, tak boleh berat. Kata apa? Sampai terima kasih, Ayah. Kata apa? Kata apa? Ini ya? Kata apa? Kata apa? Kata thank you, Ayah. Thank you, Ayah. Muah. Muah.